Nak beli emas pun guna duit. Sebab tu ramai kata cash is king. Tapi persoalannya tuan-puan, berapa lama nilai duit itu akan kekal? Memang benar, jika anda beli emas hari ini dan jual esok, anda mungkin akan nampak seperti mengalami kerugian kerana spread yang dikenakan. Tapi tuan-puan, emas bukan untuk jangka masa pendek, bukan untuk beli hari ini, kita jual esok. Tapi tuan-puan, yang sebenar adalah emas adalah untuk simpanan masa depan anda. Apa yang anda lakukan sebenarnya adalah menukarkan duit kertas kita kepada aset fizikal, iaitu emas. Dan apabila duit itu tukar kepada emas, tuan-puan, anda adalah membukukan nilainya. Sebagai contoh, saya boleh bagi tuan-puan. Satu gram emas hari ni mungkin bernilai sekitar RM60,000 dan ke atas lah kita kata. Tapi hari ni tuan-puan, jumlah itu mungkin cukup untuk menunaikan haji. Namun dalam tempoh 10 tahun akan datang, kos haji mungkin akan meningkat akibat inflasi dan seumpamanya lah. Dan tuan-puan, dalam masa sama tuan-puan, walaupun kos dia meningkat, harga emas tuan-puan pun akan meningkat. Tuan-puan masih boleh menggunakan emas tuan-puan untuk menampung kos dana haji dan seumpamanya. Tetapi bagi anda yang mungkin simpan dalam bentuk tunai, anda mungkin kena buat keluar duit lebih banyak sebab nilai duit anda tu makin lama berkurang. Sebabkan kos meningkat, nilai duit kertas anda mengurang, dan anda terpaksa buat keluar duit dengan kos yang lebih banyak berbanding sebelumnya. Selain itu tuan-puan, emas juga dapat membantu dari sudut simpanan. Jika anda simpan RM17,000 dalam akaun bank, ia sangat mudah digunakan. Tapi jika anda bekukan dalam emas, insya-Allah anda akan rasa susah untuk menggunakannya dan anda akan mikir sama ada patut guna ataupun tidak. Dan itulah kebaikan menyimpan emas, iaitu sebagai ubat kalis bocor dalam bersama kalis inflasi. Jadi bagi anda yang ingin dapatkan simpanan emas yang kalis bocor dan kalis inflasi, anda boleh saja isi borang saya ataupun hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya buat simpan sampai kita kaya.